Bulan Februari tahun 2026, Public Gold telah lancarkan satu series baru iaitu kita panggil sebagai Classic Series. Classic Series ni apa kelebihan dia adalah emas tu tidak lagi diisi dalam bentuk kad. So orang kata dah back kepada design yang lama lah, itu emas tu dah loose daripada kad. Antara kelebihan Classic Series ni adalah supaya dia mudah diarahnukan kan, tanpa ada isu kena copy kad lah whatever kan. Okay? Design yang baru ni orang lebih suka sebabnya kita boleh pegang emas tu dekat tangan, boleh belik hari-hari orang kata. Dan sebenarnya hari ni saya baru je bantu seorang penyimpan emas saya keluarkan 2 keping 100 gram dan juga 1 keping 5 dinar, dan beliau dapat the new series classic design. Siapa belum tahu, sebenarnya dekat Public Gold tuan-puan ada pilihan untuk menabung emas dengan mudah, murah dan patuh syariah melalui akaun emas gap. Dia sama konsep macam tuan-puan punya akaun bank, cumanya akaun bank tuan-puan kumpul RM2, tapi akaun emas gap kita boleh menabung dan beli grade emas sikit demi sedikit. Dah capai berapa gram yang tuan-puan nak, tuan-puan boleh fizikalkan dan simpan sendiri dekat tangan tuan-puan. Yang belum lagi mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh cepat-cepat isi beg learn more dekat bawah ataupun boleh komen emas sahaja, nanti saya akan bantu dan guide tuan-puan dengan sebaiknya.